shake original. Nah, Sama je tempat mana-mana. Panas-panas rasa nah. Okey, sedap. Sedap. Bangsa tekok. Kering. Jom. Dah oi. Bunyi. Original from Kebab. Coconut shake. Shake. Nak open lutut boleh makan ni. Sejuk. Sadu. Lan, belah dalam Lan. Oh Lan. Dalam. Yang ni take away. Yang ni take away. Okey baik, jadi kita telah sampai ke lokasi kedua kita hari ni yang kita dah sebut tadi, iaitu Original Coconut Shake di Pantai Kelebang, Melaka. Jadi inilah, semua alhamdulillah selamat sampai. Cuma tadi ada kata nak berlaku tragedi, harap tak berlaku lagi lah selepas ni. Okey, kita terus makan. Minum. Tak kenyang-kenyang lagi tu. 65. Order lagi. Apa? Clear? Okey, coconut shake weh. Coconut shake original. Nah, Sama je tempat mana-mana. Panas-panas rasa nah. Okey, sedap. Sedap. Bangsa tekok. Kering. Jom. Sama-sama. Nah. Sedap. Sedotan nikmat. Okey, ada beza ke kat Melaka dengan kat Puchong punya coconut shake? Ada beza? Ada. Ada beza. Beza dia apa? Beza dia tempat. Tempat tak cerai lah. Tak. Haji. Ada beza dengan kat Kelantan dengan kat sini Haji? Ada lah. Ingat tu senang pergi makan. Kan? Pastinya berbeza sebab sini ada orang payung, kat Puchong kena bayar sendiri. Oh, senyap kan. Orang payung tu. Dia bayar sendiri tu. Dah oi. Bunyi. Original from Kebab. Coconut shake. Shake. Nak open lutut boleh makan ni. Sejuk. Sadu. Sebab dia lebih minat engineering, tiba-tiba saja ini cakap itu je yang sekolah pagi lah, ambil je lah, itu je ada. Ke apa lah? Free refill ni? Sedap Ha? Dah tuang lah. Sekejap, minum dulu.
Memang free refill daripada dulu lah. Memang ada dulu daripada dulu bang. Dulu saya datang tak ada. So kena tanya. Ada kena tanya. Oh, Siapa free refill lah. Tapi free refill air kelapa lah kan, bukan coconut shake kan. Okay, promo sikit. Promo sikit, siapa dah coconut shake dia datang. Coconut shake Kelebang Melaka lah. Okay. Dia ni skor refill air ni kan kuat kencing kan dia. Tak minum pun kuat kencing. Tak, masalahnya ride ni tak berhenti kau buka kencing ni. Isi dalam tank. Kalau kencing nanti kena tinggal macam orang sebelah ni. Air ni tak pergi tandas air. Tak berulang lagi kan? Oh, trauma. Tak nak pergi Trauma tandas. pergi tandas. Nak ke tangga kakak tu. Tak pergi tandas, takut. Masa bila mana begitu. Masa tu dia kena tinggal. Orang dah jalan, dia kat Petronas. Keluar-keluar tak ada orang lah. Kat nilai. Okey baik, jadi kita dah selesai minum coconut shake. Jadi lepas ni kita akan pergi ke Pantai Kelebang. Kita akan bersantai-santai, rehat dulu sebelum kita pergi solat Zuhur lah dan jamak asar. Dekat masjid yang berhampiran. Okey, jadi kita terus gerak.